Alright guys, sebab itulah video sebelum ni guys, cikgu share tentang short term. Memang cikgu tengah bearish short term, right? Dan semalam channel Rising Wedge, right? Rising Wedge ni channel bearish guys, alright? Selepas 3 minggu market naik guys, 3 minggu, alright? Akhirnya market jatuh guys, alright? So baru semalam lah market jatuh, dan 28 hari bulan pun memang align lah masa institution take profit, alright? Yang semalam ni BlackRock memang tak ada beli apa-apa dan jual pun tak ada. So institution memang tak ada beli apa-apa lah semalam. Dan semalam memang nampak market jatuh guys. So dia dah kata apa, minggu pullback tengah berlaku sekarang ni guys. Alright. So cikgu minta maaf semalam cikgu tak sempat nak buat video ni, sebab ialah nak balik raya. So guys, stand by guys, sebab 3 minggu dah naik. Kita akan lihat minggu pullback. Kita jagakan dalam 1 minggu lah minggu pullback sebelum dia buat kenaikan lagi guys. Ingat guys, market tak boleh naik straight guys. Lepas naik dia kena pullback dulu guys. Kita dah 3 minggu dah rally guys. Alright, dah tiba masanya untuk market pullback, untuk market jatuh, dan bagi kita the best opportunity to enter guys. Alright guys, short term sekarang ni masih lagi bearish, alright. Dan cikgu masih lagi short term masih lagi bearish. Dan minggu ni adalah minggu bearish sebab dah 3 minggu market naik guys. Bulan April kita akan masuk market bullish balik. Tapi bukan awal April. Jangkaan cikgu selepas 7 hari bulan April market akan cantik balik. Tetapi dalam masa 1 minggu ni, right, bermulanya fasa pullback guys. Sebab dah 3 minggu straight naik. Okay guys, so dah satu katakan saya, jumpa lagi. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin.